Pemboleh ubah rawat binomial XMP mempunyai mean 5 dan variance 4. So, mean sama dengan 5, iaitu MP sama dengan 5. So, variance sama dengan 4, iaitu MPQ sama dengan 4. So, equation 1, equation 2, kita guna equation 2 bahagi dengan equation 1, iaitu MPQ bahagi dengan MP, ialah 4/5. So, kita dapat Q ialah 4/5. So, Q sama dengan 0.8. So, P adalah 1 tolak Q. So, dia akan jadi 1 tolak 0.8 itu 0.2. So, sub P sama dengan 0.2 ke dalam persamaan pertama. So, N darab 0.2 sama dengan 5. N ialah 5 bahagi 0.2. Okey, N ialah 25. So, N ialah 25, P ialah 0.2. Okey. PX sama dengan 3. So, X bertabur secara binomial 25, 0.2. Okey. So, PX sama dengan 3, iaitu 3C. Okey. So, ini ialah 25. C3 0.2 kuasa 3 darab dengan 0.8 kuasa 22. Okey. Inilah dia punya jawapan. Okey. Nanti ya, 25 C3 0.2 kuasa 3. Okey. Ya, betul. So, jawapannya ialah 0.1358. Okey.